Wahb bin Harb pernah dikenali sebagai lelaki yang jauh dari Allah. Solatnya sering ditinggalkan. Zikir hampir tidak pernah disebut. Hidupnya tenggelam dalam dosa yang dia sendiri tidak lagi mampu menghitung. Namun suatu malam, ketika dunia sunyi dan manusia lena, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia memandang langit dan berkata dengan suara tersekat, "Ya Allah, jika pintu taubat masih terbuka, aku ingin pulang." Sejak malam itu, Wahb berubah. Dia menangis dalam sujud yang panjang. Setiap air mata jatuh bukan kerana takut manusia, tetapi kerana malu kepada Tuhan yang terlalu lama dia abaikan. Dia mula menjaga solat, meninggalkan maksiat sedikit demi sedikit, bukan kerana dia kuat, tetapi kerana dia benar-benar menyesal. Namun tubuhnya semakin lemah. Dosa masa lalu seakan membakar jiwanya dari dalam. Satu malam, dalam keadaan sakit, Wahb mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku tidak membawa amalan. Aku hanya membawa harapan kepada rahmat-Mu." Tidak lama selepas itu, Wahb bin Harb wafat. Orang menyangka hidupnya berakhir sia-sia. Tetapi seorang alim berkata, "Aku melihat wajahnya bercahaya." Taubatnya diterima sebelum nafas terakhir. Pengajaran, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat masih terbuka.